Suara FM. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar My Suara FM. Dan kita masih dengan rancangan seperti biasa jam 2 hingga 3 petang, slot buka buku. Dan untuk mengetahui semua bahawa minggu lepas kita ketiadaan tetamu kerana penulis ni susah untuk didapati kerana penulis tiba diserang penyakit dalam masa kurang 6 jam. Jadi tak sempat kita cari penggantinya. Dan kebetulan pula minggu lepas pun saya tiada kerana saya mengikuti satu rombongan ke Qian, China yang dianjurkan oleh kerajaan kedutaan mereka. Dan saya fikir itulah saya dah dapat mood untuk mengembangkan My Suara FM memang selalu untuk mengupas buku-buku berkaitan tentang kembara ataupun dalam istilah perbukuannya travelog. Dan hari ini kita membawa satu lagi penulis buku travelog yang juga satu buku travelog yang saya rasa patut dikupas, iaitu travelog Winter di Afrika. Biasa kita ingat Afrika ni mesti negara yang padang pasir, tandus. Itu biasa kita tengok. Kita di Malaysia mungkin selama ini bergantung harap dengan media arus perdana yang terhad liputannya di Afrika. Jadi travelog Winter di Afrika ini membawakan kita kepada penulisnya, iaitu Puan Paula Kira Ewusi. Ni saya dengar nama ni macam nama novel je. Tapi unik nyanyi nama ni. Dan juga buku ini seperti biasa diterbitkan oleh Pojok. Terima kasih kerana Pojok menaja kita punya sesi pada kali ini. Dan selamat datang kepada Puan Paula Kira Ewusi. So nak panggil nama puan ni apa singkatannya ni? Okey, boleh panggil saya Zaila. Zaila. Nama sebenar. Jadi itu yang sebenarnya unik sebab buku ini menceritakan tentang sambil bila bertravelog, sebenarnya ini ada buku kedua yang juga yang kita telah ulas berkaitan dengan Afrika ni, benua Afrika yang besar. Sebelum ini kita pernah bawakan travelog Dr. Haya Bilal, Laki Aku Nego Kau Pilih Apa, dan ini kedua. Dan saya rasa ini menarik juga sebab Puan Paula Laki Ewusi ni atau Puan nama tadi? Zaila ni masih muda sebenarnya. Tadi yang dulu kita ulas tu dah agak berusia kan. Jadi Puan Zaila ni kira yang generasi kedua lah saya fikir, yang berkahwin dengan orang asing. Dan juga sebenarnya saya kena cerita sedikit latar belakang sebab Puan Paula Kira Ewusi ni atas nama Puan Zaila. Sebab telah mengahwini suaminya itu Encik Pias Pias Ewusi. Tu dia dapat nama tu. Dan mungkin Puan Zaila boleh ceritakan sedikit pertama-tamanya tentang tajuk tu sendiri dan menimbulkan macam bukan tanda tanya kepada saya. Macam betul ke ada musim sejuk dekat Afrika ni? Sebab saya ingat saya ni kalau Malaysia ni kena musim sejuk ni macam pergi ke Seoul, ke Jepun, ke China dan ke UK lah. Itu yang pertama. Kedua, mungkin sebab nama ni pun unik. Adakah ini nama daripada bahasa asal di suami ataupun nama pena ke? Nama pena ni berasal daripada mana? Tu. Okey. Sebab dulu je saya unik. Okey, first of all, terima kasih kerana mengundang saya hari ini. Okey, berkenaan nama travelog tu Winter di Afrika. Dia memang ada dua meaning lah. Yang pertama memang ada winter di Afrika. And keduanya dari segi simboliknya ialah macam biasanya orang macam you cakap tadi, kalau di Afrika ni orang selalu ingat tempat tu panas. Sebut pasal Afrika je terbayang kepanasan, kemiskinan, yang teruk-teruk je lah kan. Tapi sebenarnya kalau di sebaliknya, kalau kita memang suka dengan tempat tu kan, kita jatuh cinta dengan tempat tu, jadi macam winter lah, winter di hati macam tu. Itu tajuk di sebaliknya lah. Tapi kalau dari segi geografinya, memang ada winter di Afrika, tapi bukanlah winter macam di Korea tu kan, ataupun winter tak adalah nak kena pakai baju sejuk ke apa. Okey, dia sebenarnya ni saya cerita pasal West Africa lah sebab Ghana di West Africa. Dia ada satu musim pada hujung tahun lah, dalam mungkin Oktober ke bulan Mac macam tu. Ada satu musim yang dinamakan Hamatan. So musim Hamatan ni dia kita akan rasa sejuk tau. Di waktu pagi sejuk sangat, sangat windy. Tapi kalau di sebelah tengah hari masih ada matahari lah, memang terang, memang panas macam biasa. Cuma kita akan rasa angin tu kuat, rasa macam sejuk lah. Memang kita rasa macam memang rasa macam winter lah kan. Tapi taklah winter sangat, tapi sejuk lah, bukan panas. Macam tu. Dia bukan panas terik yang ni.
Jadi kita akan rasa cuaca tu rasa comfortable lah di dalamnya. Itulah Macam kat menariknya. Malaysia ni kan cuaca dia macam kalau panas tu terik sangat kan. Yang ni panas tapi windy, kita rasa Dia sejuk. dingin, dia ada macam udara itulah. yang sejuk kan. Dia memang sama macam saya pergi ke Kian ni. Itulah kadang-kadang kita patut mengasai pengalaman kembara ni. Sebab tu dalam patah Melayu mengatakan bahawa jauh perjalanan luas pemandangan. Ini satu kelebihan oleh puan penulis ni sebab dia telah berkahwin dengan rakyat Ghana, jadi mungkin Ghana ni akan jadi rumah kedua lah kan lepas ni. Tapi saya sukalah tak panggil Puan Zila, sebabnya nampak kemelayuan. Kalau baca Puan Paula Kira Ewusi ni nampak macam kena. Okey, nak cerita pasal nama tadi tu. Nama. Okey, Paula Kira Ewusi tu sebenarnya combination nama anak saya, anak sulung, anak kedua dan nama suami lah. Paula tu nama anak sulung saya, Paula Ajwa. Dah 5 tahun umur dia sekarang. Lepas tu yang kedua Kira Afia. Umur 3 tahun dan Ewusi tu nama kira family name lah, nama husband saya. Jadi nama anak tu memang nama moden ke atau nama di Ghana? Okey. Paula Ajwa dia di Ghana. Setiap anak yang lahir tu akan dinamakan mengikut hari tau. So anak saya Ajwa ni dia lahir pada hari Isnin. Isnin memang budak-budak perempuan akan dipanggil Ajwa. Macam saya sendiri pun Ajwa. Sebab saya pun lahir hari Isnin. So mana-mana yang perempuan yang dilahirkan pada hari Isnin akan dipanggil Ajwa. So Ajwa tu kita namakan sempena bahasa Ghana lah. Untuk anak yang dilahirkan pada hari Isnin. Macam Afia tu Jumaat. Maknanya untuk anak yang dilahirkan pada hari Jumaat. Terkira tambah depan je lah. Tambah tapi nama ni nampak moden juga kan? Tak nampak macam keganaan sikit. Nampak macam moden. Dia macam moden campur dengan dekat Malaysia saya tahu nama ni dah jadi familiar lah di Malaysia kan. Sebab macam Ajwa tu saya memang suka nama tu sebab selain daripada makna dia dalam bahasa Ghana hari Isnin, dia juga bermaksud macam kurma Ajwa, macam nama yang dah begitu macam common lah, macam Najwa, macam Ajwa macam tu kan. Yang senang orang kita sebut. Tidak kan keunikan nama, tapi saya orang tak akan nampak pun sebab nama tu dah jadi international kadang-kadang. Apatah orang Malaysia sekarang ni memang dalam bab menamakan anak dah terbuka kan, tak seperti 20 tahun dulu. Itu yang menarik tentang buku Winter di Afrika, dan kita akan bercakap tentang dalam bab pertama ni. Saya tertarik dengan bab pertama ni sebab kadang-kadang ada orang dia prejudi dalam perkahwinan yang asing. Jangankan dengan Afrika atau Mak Saleh pun, kadang nak berkahwin dengan bukan Melayu pun dia jadi satu keasingan. Dan jika dulu saya ingat 20 tahun lepas menjadi satu diskriminasi dan bias, tapi saya fikir sekarang dah lebih terbuka dan kita boleh melihat orang kita lebih terbuka dan meraihkan orang asing. Dan itu yang saya rasa yang mungkin Puan telah lalui. Dan dalam bab pertama ni saya dah baca Puan Paula Kira Ewusi atau Puan Zila ceritakan bahawa sebenarnya berkahwin ni bukanlah sebabnya macam dah tak ada lelaki Melayu dah. Tapi Puan dia ada rekod. Tapi saya betul-betul baca pertama tu sedih pula saya rasa. Puan dengan jujur hendak menceritakan bahawa nak ada pengalaman dengan lelaki Melayu, tapi mungkin pengalaman tak begitu baik kan. Tapi tak apalah, benda tu berlalu. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit. Dan ada juga seseorang yang telah menyebabkan penulis mempunyai pandangan lebih global, lebih terbuka di waktu belajar. Sebab saya dah baca tentang seorang bernama Azmi yang telah mengubah sudut pandang tu. Jadi mungkin Puan Zila boleh ceritakan tentang pengalaman lepas itu yang ada dalam bab pengenalan juga, dan siapakah Azmi yang telah mengubah pemikiran tentang dunia luar ni. Okey, di bab pertama tu saya cerita sikit lah intro perkenaan diri saya dan juga siapa saya lah kan sebelum berkahwin. Okey, sebab kadang-kadang sebelum orang tu tahu jenis kita, dia kena kenal kita siapa dulu lah kan. So that's my point lah. Jadi apa tadi? Berkenaan apa tadi ya? Tentang macam pengalaman yang Melayu dulu kan. Saya kata mungkinlah tak semua macam tu kan, cuma tak semua macam tu. tapi kita tahu perkara ini menyebabkan kadang-kadang kita rasa kecewa dan mungkin hikmahnya Allah beri yang jodoh sekarang ini. Okey, sebenarnya saya dulu dalam buku ni saya ada ceritakan saya pun pernah bertunangan dengan jejaka Melayu pun. Dan tengok saya baca dalam bab awal tu Puan bertunang dalam usia yang awal juga kan. Dalam usia yang awal. Maknanya tak betul lah kata kita kahwin orang asing sebab tak laku kan. Tapi itulah orang kata yelah ni semua jodoh kerja Allah. Itu je yang saya mampu cakap. Jadi dah memang jodoh bukan dengan orang sini kan. Jadi bertemulah dengan suami yang sekarang ni. Okey, berkenaan dengan Azmi tu abang saya sendirilah. Abang saya ni dia dulu belajar di Australia. So dia memang
seorang yang very open minded lah kan. Okay, saya kena cerita background saya. Saya ni dulu seorang gadis kampung je kan, yang orang kata apa, kalau orang ingat mungkin orang yang berasal dari kampung ni nanti dia, yelah, cita rasa kampung lah kan, kahwin dengan orang saudara sendiri ke, sepupu sendiri ke, biasa macam tu kan, atau jiran tetangga. Jiran tetangga ke dengan orang kampung. Melayu ke kan, dia tak akan terfikir nak kahwin dengan orang yang apa, jangan kata nak kahwin dengan bangsa lain, tapi dengan orang yang lain, dari benua yang lain pula kan. Tapi sebab abang saya ni dia banyak mendedahkan saya kepada bukanlah budaya luar, tapi saya terekspos dengan bukan luar, kan? dengan dunia luar, bukan sahaja benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan orang Melayu tau. Macam saya ada cerita macam mana dia suka bawa CD-CD lagu dalam bahasa Inggeris. Masa tu saya kenal Mariah Carey siapa kan. And then daripada situ ada bagusnya juga, sebab lepas tu saya suka belajar bahasa Inggeris melalui lirik-lirik lagu. Kita baca dulu begitu menarik. Maknanya penulis dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggeris. Baca ni pun ada membaca buku-buku novel penyiasatan dalam bahasa Inggeris. Yes. Merangsang lah kan maknanya. Dan majalah-majalah berbahasa Inggeris. So daripada situ kita lebih orang kata lebih open minded lah. Maknanya fikiran tu tak adalah tertutup, macam tak boleh terima budaya luar. Macam tu lah. Jadi macam macam saya baca dalam bab ta'awun ni, saudara ceritakan tentang abang yang telah memberi pendedahan kan, dan sebenarnya macam bila saudari sendiri merasai pengalaman tu, apa yang sebenarnya menyebabkan macam pergi ke Ghana tu kan? Apa yang sebenarnya menyebabkan satu tarikan motivasi sehingga saudari dapat membuat satu keputusan untuk pergi ke sana. Untuk ke sana tu. Tu kadang menarik perhatian, sebab saya fikir dalam orang banyak bercuti ni, kebanyakan orang pergi di tempat yang biasa common kita dengar kan. Macam kita pergi di Asia Tenggara, kita pergi kadang-kadang di Korea, saya sebab ni Asia promosi kan. Kata kalau ke Ghana tu jauh benar, dah tak, bukan dalam promotion Asia tu. Maknanya bukan sebab pilihan lah boleh katakan. Mungkin kalau saudari pergi ke tempat yang tumpuan pun, mungkin saudari saja orang Asia Tenggara berbelah sini kan. Okey, sejarahnya ialah sebelum tu saya macam ideanya daripada suami saya lah. Sebab pada awal perkahwinan kita memang penerimaan masyarakat terhadap bangsa Afrika ni agak mendukacitakan lah, sebab dia orang macam orang tak suka, orang tak nak cakap dengan kita, macam yang berjiran dengan kita pun macam takut, sebab banyak negative perceptions yang dia orang fikir pasal orang-orang macam ni. So husband saya ni dia jenis yang suka membuktikan bahawa suka membuktikan sesuatu tau. So satu hari tiba-tiba dia ajak saya, dia kata apa kata kalau kita balik ke kampung dia. Masa tu saya baru je habis pantang anak saya yang pertama. Oh, jadi jadi kisah dalam winter di Afrika ni ceritakan tentang pengalaman puan untuk pergi kembara di Ghana. Dan juga sebenarnya macam kita nak pendengar mungkin nak tahu sedikit permulaan tu, bagaimana puan boleh terbuka hati untuk menerima seorang asing, apatah lagi orang kulit hitam. Kalau kita Malaysia ni, kalau kulit putih tu dia selanjung walaupun kerja tak apa-apa kan. Tapi dia kombinasi. Maksudnya puan boleh melalui pengalaman tu, apa yang menyebabkan, saya baca dalam ni terhadap puan juga mengatakan bahawa suami tidaklah begitu romantik sangat kan, tapi seorang yang bertanggungjawab. Jadi mungkin apa yang menyebabkan puan boleh terfikir untuk menerima tawaran cinta tu? Tawaran cinta. Okey, ini bukan pasal dia romantik ke jenis yang suka bercakap sweet-sweet ke, tak ada. Sebenarnya saya mendapati ada keserasian di antara kami, sebab dia ni seorang yang suka berterus terang tau. Dia beritahu siapa dia yang sebenarnya. And dia seorang yang macam saya cakap dalam buku ni, dia seorang yang sangat patriotik. Dia bangga sangat dengan negara Ghana tu. And then dia selalu cerita pasal pasukan Black Stars, pasukan bola diorang. And then dia suka cerita pasal artis-artis dekat sana, which is satu pendedahan baru pada saya lah. So bila dia ajak untuk ke sana, saya rasa memang macam excited sangat, tapi dalam masa yang sama risau juga, kerana saya tak pernah sampai ke benua yang sejauh itu. And then 8 jam perjalanan kan? Lebih 16 jam. 16 jam. Almost 16 jam atas udara saja. Tu belum masuk perjalanan ke kampung dia lah. Lebih-lebih lagi menerima
provokasi lah daripada kawan-kawan baik, yang cakap, kau tak takut ke pergi sana betul, kan, betul. macam jauh. Macam keluarga pun takut. Macam mak saya memang sangat-sangat takut. Sampai dia kata, tak payahlah pergi. Tak payah beli tiket lah. Tak payahlah. So lagi duduk sini je. Baru kahwin. Jadi yelah. pasangka tu masih ada kan. Lepas Lepas tu kena pula kekeh. Tahulah macam kat Malaysia. Macam-macam kan. Anak pula masih kecil lagi. Memang kecil. Saya baru habis pantang masa tu. Kira dia 3 bulan. Masa kami pergi kali pertama. Saya dah 2 kali dah pergi sana. Dua kali ya. Jadi itu menarik cerita tentang Puan Paula Kira Evusi, dan kita akan bersama sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu saya dah terbaca bawa pasal nama anak tadi. Saya tambah apa yang dikatakan oleh penulis, iaitu nama anak beliau itu Paula Ajwa dan Kira Afia. Itu mereka menamakan daripada nama harian. Di sini pun dia tulis dalam buku ini. Lelaki kalau lahir pada Isnin, Kuadwo ya. Kuajo. Selasa Kuabina. Kuabina. Rabu Kuaku. Khamis Yau. Yau. Jumaat Kofi, Sabtu Kawame dan Ahad Kawasi. So, anda tahulah kenapa Kofi Annan lahir pada hari dinamakan sebagai Kofi Annan. Sebab beliau lahir pada hari Jumaat. Jadi kita mesti ingat Kofi Annan, memang saya ingat sebab dia adalah setiausaha PBB kan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang juga saya rasa satu tokoh yang banyak menjalankan kerja-kerja pendamaian. Sebab tu saya ingat nama Kofi Annan. Kan saya pun dah tahu dah kenapa nama dia Kofi Annan. Dia lahir pada hari Jumaat. So senang. Menarik ya. Kadang-kadang saya kata kadang-kadang budaya ini ada keunikan kita budaya lain. Macam kita di Malaysia mungkin kita tidak namakan anak pada hari kan, tapi ada juga orang nama Isnin dan Jumaat. Dan kita akan banyak bercakap lagi dengan Puan Paula Kira Evusi sebentar saja lagi dengan bukunya Winter di Afrika. Kita kembali lagi dengan penulisnya Paula Kira Evusi dan juga buku Winter di Afrika. Tu saya kata buku ini menarik sebab saya tengok waktu mula memang saya sendiri yang meminta pada penerbitnya, sebab tengok dia punya muka depan tu, tambah 2 anak kecil ni. Saya suruh caption kita orang anak Melayu lah. Ni 2 ni sebenarnya adalah anak penulis sendiri ya. Anak saya sendiri. Comel lah kan. Masa dia kecil lah tu. Rambutnya tu. Saya tu ketemu rambut orang Afrika ataupun berbelah yang benua Afrika ni, sebab rambut mereka saya unik sangat kan. Curly gitu. Yang terlampau. Saya kata itu satu keunikan, bukan ada orang kata macam pelik, tapi saya fikir itu patut diraikan kan. Dan buku ini juga saudara Paula Kira Evusi ada ceritakan tentang pengalaman dulu waktu mula kahwin kan, termasuk pengalaman di Malaysia, iaitu beliau dan suami mengusahakan perniagaan mengeksport barang elektrik sebab permintaan di sebelah suami itu tinggi. Jadi dalam buku lepas itulah baru beliau dah selesa stabil di Malaysia ni. Itu yang beliau ada keinginan untuk pergi ke tempat mertuanya, iaitu jauh tu di Ghana ni, iaitu jumlah perjalanannya hampir 11,250.3 km. Itu yang dikatakan saya tadi, yang bawa 18 jam perjalanan di udara saja tu. Jadi bila pertama kali sampai di Ghana tu, mungkin Puan boleh ceritakan apa yang pandangan Puan pertama kali sampai di tempat yang tak terfikir sampai satu ketika dulu. Saya pun tak terfikir nak sampai ke Ghana, ke Kenya ke, teringin, tapi fikir macam jauh sangat. Dan kena pula kita pun tak ada gambar ke sana. Dan kita pun tahu bahawa di daerah-daerah yang sebegitu jauh dan terpencil itu, industri pelancongan belum begitu meriah. Jadi kita akan jaga orang asing dan keselamatan, dan adakah hotel yang sesuai, dan adakah makanan macam mana, tak ada menakutkan kita. Apatah kalau kita seorang yang Muslim macam kita ni mengamalkan makanan halal, lagi dah kita risau kan. Macam kita pergi ke Beijing baru ni pun nak cari makanan halal, satu benda yang sukar, kecuali kita pergi ke daerah-daerah Muslim. Dan bila kita makanan pun kita lalu bertanya, halal ke tak, ada logo halal ke tak. Jadi apa yang pandangan Puan bila pertama kali menjejakkan kaki di lapangan terbang di Ghana tu? Okey, pertama kali apa namanya? Sunyani. Sunyani tu nama kampung dia lah. Kita akan sampai ke Kotoka International Airport. Itu di Accra. Accra tu capital city of Ghana lah. So dari Accra ke Sunyani lebih kurang 8 jam lagi kalau naik bas. Kalau naik, dia ada domestic flight lebih kurang dalam 45 minit ataupun sejam lah. Tapi setakat ni memang kalau pergi memang kita akan naik bas lah ke sana. Okey, memang bila tiba je, okey, perkataan pertama saya cakap wow, panasnya. Memang panas lah. Terik dia tu memang ada different sikit dari negara kita. Tapi orang kata kepanasan tu terhapus bila saya tengok diorang ni, orang-orang mereka sangat mesra, sangat friendly. Bila kita masuk je ke pintu immigration tu, dia akan panggil kita,
Obroni dia panggil. Obroni tu maknanya Mak Saleh lah. Walaupun saya bukanlah Mak Saleh, tapi maksudnya orang asing. kalau orang kulit putih sikit dia Obroni dia panggil. Jadi dia welcome lah kita kan, macam dia bahasa greeting dia aku abah. Aku abah tu maknanya selamat datang. Aku abah. Dia welcome kita lah ke. Macam kita waktu datang aku abah. Jadi kita kena tahu bahasa. Mereka senyum dengan dengan pandangan yang memang welcoming lah. Memang sangat mesra. Dan masa tu dia akan main-main dengan anak kita semua. Jadi saya rasa dekat pintu, dekat airport tu je pun dah rasa dah seronok dia tu. Lepas tu kebetulan masa saya sampai kali pertama pada tahun 2000, hujung tahun 2011, saya sampai memang betul-betul 24 Disember, iaitu Christmas Eve lah kiranya kan. Jadi Christmas di sana macam hari orang balik kampung lah, sebab esoknya Christmas. So mereka beragama Kristian sana kan? Kebanyakannya Kristian. So bila kita raya tu macam raya dia orang, tiba kat stesen bas tu memang seramai-ramainya manusia. Ramai macam biasalah kita kat sini kan. Jadi musim balik kampung. Itulah, jadi dekat situ dah nampak dia punya thrill tu dekat situ dah mula lah. Cabaran dia kan, sebab masa tu saya bawa anak kecil, yang masih menyusu badan, and then terpaksa menunggu lama. Dan bas dia masa tu kita dapat bas memang penuh sangat, terpaksa tunggu lama sebab hari tu kan semua orang nak balik kampung diorang kan. Dan Sunyani tu antara kampung lah. Sunyani tu dalam Brong Ahafo. Brong Ahafo tu salah satu state yang ada di Ghana lah. Sunyani tu nama pekan dia lah kiranya. So lepas tu bila dapat tempat duduk, dapat pula tempat yang belakang sekali. Lepas tu kat sana dalam bas diorang, dia punya antara tempat duduk tu, aisle dia tu, dia boleh letak satu lagi bangku tau untuk orang duduk. Tak kira lah walaupun itu perjalanan jauh. Maknanya kadang-kadang sebab penuh sangat bas tu, tak ada tempat duduk dah habis kan. So dia boleh letak satu bangku kat tengah-tengah tu untuk orang duduk lah. Tu benda yang pelik jugalah saya tengok kan. Mereka penuhkan bas juga kan. Penuhkan bas. Sebab negara ni dia tapi tak okey lagi, masih kat tengah. Kalau kat negara India kat atas bumbu. Betul juga tu kan. Lepas tu sebelum perjalanan, sebab ni negara dia West Africa, kebanyakannya Kristian lah kan. Walaupun ada Muslim, yes, tapi dia budaya dia kalau kita naik bas, bila dah bas tu dah ready nak bertolak, dia akan ada macam seorang kita panggil, orang akan memberi ceramah dalam preacher lah. Dia akan macam bagi kata-kata motivasi ke macam tu lah, lebih kurang dalam bas tu. Doa perjalanan doa perjalanan lah agaknya kan. Macam tu sebelum mulakan perjalanan tu masa tu. And then satu lagi, orang keluar masuk jual makanan yang junjung atas kepala tu lah. Jual roti, jual air dan sebagainya. Jadi kat sana sebenarnya kita tak akan putus makanan tau, sebab orang yang jual makanan ni selalu ada di mana-mana je. Tengah berhenti, tengah jam pun ada. Kalau kita duduk kat kampung ni, lepak-lepak luar rumah pun kan nampak orang jual temikai, jual roti, jual jagung, mengadakan pedagang kecil-kecilan kan. Ya, betul. Itu menariknya tentang pengalaman Puan Paula Care Overseas ni tu. Saya kata dalam buku ini, bila kita kata tentang 2 kali perjalanan. Kali pertama pada tahun 2011 ketika melahirkan anak pertama baru usia 3 bulan. Tapi dalam cerita pertama ni ringkas saja, itu macam baru mukadimah nak berkenalan, dan juga gambar pun tak banyak. Seperti kata penulisnya, sebab kali pertama beliau menjejak kaki ke Ghana tu, tak ada kamera telefon pintar zaman tu 2011. Jadi cuma ada Nokia C3 saja dan sebuah iPad tu. Sebab tu catatan tak begitu banyak. Kali kedua beliau kembali lagi pada tahun 2014, 2 tahun lalu. Kali ni perjalanan kata beliau lebih mencabar 3 kali ganda, dan lebih mencabar lagi beliau berdua dah ada 2 orang anak. Jadi dulu kali pertama 1 orang anak, ni kali kedua. Untuk tu beliau kata ni dia lahir anak dia kena pergi sana untuk mempersembahtontonkan. Sebab kalau kita hujan kan nak tengok nak cucu yang barunya tu. Menantu dah tahu dah kan. Jadi mungkin kali kedua ni lebih mencabar je mungkin tu nama, tapi itulah saya dengar nama dia punya daerah tu Sunyani pun tak rasa macam janggal kan. Macam macam Malaysia, Indonesia dan Thailand je bunyinya. Jadi mungkin kali kedua ni apa yang mungkin Puan Paula Care Overseas boleh ceritakan tentang kali kedua ni di daerah tu, apa yang dapat belajar. Saya pun baru baca buku ini. Dia kata dalam buku ini juga Sunyani ni ialah dia ada pengeluar kokok utama dunia. Walaupun kita mungkin tak kenal Sunyani, tapi kokok kita kenal. Bahkan Malaysia antara penggemar coklat saya rasa.
betul. So macam mana kali kedua punya pengembaraan tu? Kali kedua, okey macam yang saudara cakap tadi. Kali pertama memang saya tak tulis banyak sebab masa tu anak saya pun kecil lagi dan saya banyak duduk di rumah, tak keluar, tak explore. Tapi kali kedua ni sebab dua anak saya yang kedua pun dah setahun dan boleh tinggal-tinggal je dengan jiran, dengan mak mentua semua. So saya banyak keluar dan explore lebih banyak tempat lah. So daripada situ dan kemudahan internet juga mudah. Jadi saya pergi mana-mana saya akan upload dalam status dalam FB lah. Banyak benda lah yang saya cerita, saya rasa banyak sangat. Sebab tahun 2014 masa saya pergi tu ada banyak kejadian yang menarik. Antaranya ialah sambutan World Cup di Brazil, di mana pada masa itu Ghana qualified untuk bertanding di sana. Oh, mana Ghana telah pergi ke Piala Dunia? Ke Piala Dunia, oh, yes. Itu memalukan Malaysia tu ya. Sebab kita jadi, dah tak berpeluang ke Piala Dunia. Itu satu kebanggaan yang memang satu kebanggaan besar lah bagi rakyat Ghana. Sebab dia orang memang gila bola. Sebagaimana kita tahu orang Afrika dia memang suka bola kan. Dan Ghana sendiri memang melahirkan banyak bintang bola ternama lah. Lepas tu masa tu pula bulan puasa, saya melalui juga bulan puasa di sana. Cabar juga kan. Dan akhir sekali sebelum saya bertolak balik, sambutan hari jadi anak saya, Kira Afia masa tu umur dia genap setahun, sempat kita raikan di Ghana. Afia dapat meraihkan hari lahir di sana. Dapat rasa macam mana sambutan hari jadi di sana. Memang berbeza daripada di sini. Itu yang menariknya tentang kali kedua berkunjung ke sana ya. Dan dalam buku ni juga saudari ada mengatakan tentang kali pertama nak datang tu pun ibu rasa, mak dayah rasa khuatir kan. Betul. Tak tahu nak jam, dan biasalah kita khuatir je dengan isu sekarang ni kan. Macam-macam isu kedai lah itu, kedai lah ini kan. Jadi juga saudara ceritakan ni yang suami iaitu Ewusi berjaya untuk meyakinkan mak ayah. Apa yang cara digunakan untuk meyakinkan mak ayah untuk melepaskan anak perempuannya ke luar negara yang jauh 18 jam perjalanan? Itulah caranya. Sebab sebenarnya kami ke Ghana untuk kali pertama tu memang untuk membuktikan kepada keluarga bahawa saya pergi dan selamat pergi dan selamat pulang. Selamat kembali dengan sebagaimana saya waktu pergilah. Itu yang nak dibuktikan kepada parents saya. Sebab ketakutan ataupun kebimbangan mereka, saya pun faham. Kita pun tak boleh nak salahkan family kita. Sebab kalau saya seorang ibu pun, saya risau anak saya pergi jauh-jauh kan. Tapi itulah saya cakap dalam buku ni, since saya berkahwin dengan orang ni, so saya kena trust dia sebab dia husband saya. Jadi itu yang saya cakap pada saya terangkan kepada parents saya lah, saya kena trust husband saya. Mana dia nak saya pergi, saya kena ikut dia lah. Kepercayaan. Apatah lagi kan? kita wanita berkahwin dengan lelaki kita, suami dia lebih dari Islam pun lebih autoriti kita kena hormati dan juga kan. Jadi saya fikir itu yang kita patut terima sebagai kauman dalam masyarakat kita lah. Kita akan bercakap lagi tentang banyak tentang, saya rasa menarik juga bila saya tengok makan-makan. Sebab saya seorang yang suka makan. Dan ada cerita bab makan-makan, dan juga satu bab lagi tentang Malaysia sebenarnya tak asing sangatlah di Ghana ni. Nanti saya cerita apa keterasingan. Sebab Dani ada letakkan satu gambar, saya rasa satunya mesti gambar ni. Jadi kita akan berbicara sebentar saja lagi dengan penulis buku Winter di Afrika, dan kita akan berehat seketika. Okey, kita sambung lagi dengan buku Winter di Afrika. Sebab tu dalam bab ni dia tulis makan-makan. Saya kalau bab makan itulah antara kita orang Malaysia dia suka makan. Jadi sebenarnya bila kita pergi ke tempat lain, makanan juga satu pilihan. Macam saya bawa balik daripada China, nanti setelah makan bitarik, saya telah makan dia punya daging bakar yang berbeza dengan kita. Jadi sebagai seorang yang bercita rasa antarabangsa ni, saya fikir itu tak menjadi masalah kepada orang seperti saya. Dan juga seperti juga penulisnya ni, Puan Paula Kek-Abusi juga, makan-makan ni mungkin satu tajuk menarik. Sebab seperti biasa macam dulu kita ada pisang lenyek, macam saya baca buku Dr. Haya Bilal, dia makanan macam mana Puan, pengalaman makan di sana? Dengan orang Melaka ni biasa masakan dia pedas-pedas juga kan? Pedas-pedas. Itulah dekat sana ialah makanan dia pedas-pedas Melaka. Okey, dia punya makanan ruji dia lah kan. Fufu namanya. Fufu. Fufu ni ialah apa ya? Gabungan antara ubi dan plantain ataupun pisang tanduk yang besar tu ditumbuk-tumbuk dan sehingga menjadi adunan lah, dan kemudian akan dimakan dengan sup. Sup tu tak kisahlah, mungkin sup ayam ke ataupun sup dry fish ke, tapi dia bila makan tu jadi macam kenyal tau. Apa tu, kita ambil
adunan tu, and then kita celupkan dalam sup tu dan kita makan. Tu makanan uji dia lah. Itu yang tapi ramai juga yang tanya kat saya, orang kat sana makan nasi ke? Of course makan lah kan, sebab dekat sana pun diorang makan nasi macam kita juga, cuma lauk dia tak ada yang tak saya banyak perasan lah, variasi, dia lauk pauk dia tak pelbagai macam kita kan. Kalau kita masak ada variasi. ikan, ada sayur, Kita ni mewah ada sambal Malaysia ni. belacan kan. Kalau makan kena lengkap. Tapi lengkap. kat sana biasanya kalau dah masak nasi tu, okay, dia akan makan dengan contohnya stew ayam kan. Jadi itu satu je lah lauk dia. Tapi akan ada telur ke macam tu, telur rebus ke, dicampur-campur lah. Tapi nasi tu kadang-kadang lah, biasa mainly dia orang makan fufu ataupun ada makanan-makanan lain seperti kenke, nama dia. Kenke tu diperbuat daripada serbuk jagung. Pun kaedah makan sama, boleh dimakan dengan ikan, boleh dimakan dengan sup jugalah. Then yang macam dalam gambar tu, gambar anak saya tu, Terus komen ni Ajwa sedang menikmati makanan. wace nama dia. Wace. Wace tu macam nasi lemak. Oh. Macam lah Dia dia. anak tak ada masalah dia biasa makanan Malaysia. Anak saya tak ada masalah. Mereka memang seorang pemakan. Oh. Sebab dah dibiasakan. Dia orang Dah boleh biasa. makan fufu, boleh makan Macam kat rumah pun kadang-kadang ada masak makanan-makanan yang bukan kadang-kadang, memang selalu. Sebab husband saya dia memang kita suka bila makan kita makanan dia. kahwin campur ni, kita kadang kena selang-seli lah. selang-seli. Ni paksa makan nasi lemak sekejap lagi tension pula. Kena ikut jugalah. Yalah, kita bertukar-tukar kan. Lepas tu bagus dalam buku ni juga, penulisnya ada cerita tentang bagaimana suasana di kampung halamannya tu. Sama je lebih kurang macam section 18 Shah Alam katanya. Ada macam Maidin, dia ada juga 7-Eleven, Speedmart, semua ada. Okey lah kan. Dan barang sana lebih murah kalau ikutkan. Dan saya tertarik dengan gambar ni. Dalam gambar ni penulisnya dia menceritakan bahawa selalu kalau bernasib baik akan terjumpa kereta-kereta potong saga. Bila tengok saga teringat Malaysia kan. Itulah. Macam mana kereta potong saga boleh banyak? Kan susah je kereta potong. Dia biasanya imported. Kereta tu imported dari dia orang yang import lah. Sebab kan kereta kita yang macam Wajah jadi taksi kan, contohnya di UK kot. So dia orang import ke Ghana. Ghana import, and then dia orang gunakan sebagai taksi di sana lah. Dekat sana kereta kenderaan memerlukan ketahanan tayar yang luar biasa jugalah. Sebab jalan dia sangat rough dan tak banyak tempat yang jalan bertar tau. So dekat situ kita nampak lah diorang kebanyakannya pakai kereta-kereta yang besar, kereta made in US lah kan. Kereta-kereta barat sebab conditionnya lebih kuat lah daripada kereta-kereta Asia macam tu. Macam dalam bab-bab ni juga puan ada ceritakan tentang ramai terpaksa cerita ke kawan ni tu, yang ni tu kampung bukan safari ni. Kenapa? Sampai orang ingat kalau kat tempat tu. Yelah, sebab kalau orang macam yang saya cakap tadi, bila kita sebut pasal Afrika, orang akan bayangkan binatang buas, macam Madagaskar tu. Macam Madagaskar. Itu gambaran awal tau. Sebab kita tak pernah pergi tempat tu. Jarang kita pergi sana. Dan kita banyak tengok apa yang media paparkan, seperti di National Geographic, you know, tempat-tempat yang macam tu. Tapi sebenarnya bila kita pergi ke sana, macam saya pergi ke Sunyani ni, saya tengok Sunyani ni macam kampung saya jugalah. Macam kat Sekam sana kan, kat Merlimau sana, ada supermarketnya, you know. Lepas tu kita mungkin sebab penerbangan kita macam Aisyah tak pergi, jadi mereka tak dapat capture gambar-gambar yang menarik. Jadi kita tak ada pelancongan. Kita terkadang berita kadang keluar benda-benda buruk kan. Contoh gempa bumi, kebuluran di Afrika. Jadi kita terpengaruh dengan satu caption gambar dan membentuk kita punya persepsi yang tak adil kan. Kebuluran tu mungkin berlaku tapi bukan tapi di semua kawasan lah. Sebab kita tengok baby kat sini semua gemuk-gemuk belaka. Diorang memang dibagi solid food. Selain daripada susu ibu, dia memang 3 bulan dah kasih makan fufu dah. Dan ternyata dalam buku ni juga ada cerita-cerita yang menarik juga. Macam saya baca dalam satu bab ni tentang biasa kalau kita tengok model-model Afrika ni, bukan model, macam patung perhiasan dia jual patung perhiasan. So solid dia punya orang perempuan ni kata dekat dalam ni pernah tulis tentang rahsia punggul cantik. Wow. Dia. Apa cerita tentang rahsia ni? Okey, kalau kita biasa tengok dekat Malaysia ni banyak masalah ni. Jadi kalau buat produk ni mesti lari sini. Itulah. Dia orang tak ada makan produk apa. Dia orang perempuan Afrika ni, wanita Afrika, bila kita tengok dia tegap tau. Struktur tubuh dia
And bila dia jalan tu cantik. So saya pun macam wonder why kenapa dia orang ni jalan macam model kan. Ingat tak kalau kita bukan ingat tak kalau kita tengok orang yang nak jadi model, dia kan kena letak buku atas kepala kan. And then jalan catwalk kan. Dia orang ni bukan letak buku terus letak besen terus atas kepala and then berjalan. So daripada situ tak masih stabil kan. Sebab dia orang berniaga. Bila berniaga dia orang suka junjung atas kepala tau. Jadi daripada situ dia bila hari-hari buat benda tu, jadi secara automatik badan tu jadi cantik lah kan, sebab dah hari-hari praktis macam model kan. Badan tegap dia tegap macam tu. Even kalau dia orang pregnant pun dia orang boleh carry pregnant ni, carry anak kat belakang lagi. Wanita-wanita di belah Afrika ni mereka lebih mandiri kan, lebih gila. Suami masih kerja, mereka boleh buat macam-macam kan. Tu juga pernah ada ceritakan tentang seorang nenek masih mampu jalan mendada dengan punggung melentik pada usia 60 tahun. Itulah rahsia sebab dia junjung dulang buah atas dulang sampai 40 tahun. Jadi wanita-wanita Malaysia janganlah manja sangat wanita Malaysia ni kadang manja sangat. Dia kadang semua nak bawa. Kadang kalau Malaysia ni terbalik. Kalau jalan shopping dia tengok suami pegang handbag kan. Itu yang nampaknya wanita Malaysia gegebu sikit. Diorang wanita kat sana kebanyakannya memang independent sebabnya suami mereka kebanyakannya merantau. Jadi diorang lah yang tinggal, yang jaga anak. Sebab memang budaya warga Afrika ni dia suami mencari rezeki kan. So dia akan keluar dari kampung tu untuk ke luar negara untuk mencari rezeki, dan certain months baru dia balik baru jumpa keluarga lah. Kita menarik juga dalam satu bab saya baca dalam buku ini bila saudara Puan Paula Kira Ibusi ceritakan tentang pengalaman Malaysia di sana. Macam beliau kata dia orang Malaysia ni, kau dengar benua Afrika ni banyak negatifnya. Dululah kerana saya fikir lebih positif dengan orang muda. Dan ni dia ceritakan tentang pengalaman dia menemui seorang kanak-kanak gadis yang menjual popcorn di sebutan je Nakwa Bank. Engkwa Bank. Itulah susah ni. Engkwa Bank tu kampung dalam Sunyani tu. Dia Tuan itu daerah besar, jadi ada kampung. Jadi dia berjumpa dengan seorang gadis berusia 16 tahun yang masih bersekolah tetapi menjual popcorn pada 2 jam petang tu lah. Jadi beliau bertanya, jadi apa yang menarik ni tentang budak ini telah kenal Malaysia ya. Tu yang saya baca ni bila Puan bertanya dengan dia kenapa, apa dibuat dengan duit hasil belanja jual popcorn. Dia kata simpan sebab nak pergi ke Malaysia bila habis bajar. Maknanya Malaysia ni dikenali juga di sana ya? Dikenali juga sebab dekat sana kalau kita pergi ke Bandar Sunyani akan ada macam papan-papan tanda yang mempromosikan Malaysia sebagai lubuk pekerjaan tau. Tapi saya tak tahulah sama ada tu daripada ejen yang betul ke tidak. Tapi dulu memang orang tak berapa kenal sangat lah Malaysia ni. Lebih lagi jika mereka berada di Afrika, sebab Malaysia terlampau jauh dari diorang kan. Diorang lebih kenal negara European countries. Kalau Asia pun dia akan kenal Jepun, mungkin Singapura, tapi Malaysia ni memang jarang dia orang kenal. Tapi sejak insiden MH370 saya rasa semua orang kenal kan? Semua orang kenal. Selain daripada kisah-kisah ni, apa juga kisah-kisah menarik yang Puan rasa macam saya pun tertarik dengan kisah-kisah seperti Baby Terima Kasih ni. Itu dekat klinik. Dan juga rambut tocang dan juga Kofi tukang jahit. Ingat Kofi Annan tadi. Apa cerita yang ada Puan telitkan dalam buku ini mungkin akan merangsang pembaca untuk membeli buku Winter di Afrika, dan juga bukan saja membaca, kalau mereka nak pengalaman sebenar, mereka patut dan wajib pergi berkunjung ke Ghana. Ini satu promosi lah. Yelah, sebab kita kena tengoklah budaya untuk tambahkan pengalaman hidup kan. Kita kena rasa experience lah budaya orang lain. So itu yang sebenarnya saya share dalam buku ni lah. So that's why every single thing macam perkara yang simple-simple pun saya share juga. Contohnya antara yang menarik sambutan hari jadi anak saya. Contohnya lah saya tak tahu kat sana macam mana dia orang sambut birthday tau dekat kampung tu. Saya tak jemput sesiapa pun. Sepatutnya birthday party ni yang kita jemput je lah kan, jiran-jiran macam tu kan. Tapi petang tu saya tengok buka-buka pintu dah penuh tau dekat compound depan rumah kita tu. Dengan kanak-kanak dari seluruh kampung Kuabing tu datang nak sambut birthday Kira ni. So tak tahu dia orang dapat tahu dari mana, tapi semuanya datang. Dia orang memang suka berparti lah. Dia punya budaya kat situ kan. Sebab kat sana kalau kita buat parti yang macam tu, birthday party ke apa, dia akan ada music sikit. Dan dia orang kan jenis suka menari, suka celebrate.
memang suka meraihkan. Itu yang menariknya lah. Itu yang bagus saya tengok dalam juga, dalam buku ni bagus juga sebab dia selitkan gambar walaupun kecil tapi saya dapat menangkap makna. Contoh gambar-gambar kedai-kedai kasut second hand, kedai-kedai George JC. Orang kadang ni suka kepada bola sepak. Dan juga kedai-kedai berjual bendera. Banyak juga gambar yang saya tanpa pergi pun kita dah dapat tahu kan, gambar kanak-kanak pada comel. Dan mereka sangat bukan saja friendly tapi saya fikir sangat sporting, sangat mudah kalau diajak bergambar kan. Memang, banyak gambar. Memang tadah muka je. Tadah muka je. Gambar maknya, neneknya ni gambar neneknya pada gambar nenek kepada Ajwa dan juga Kira dan juga mak mertua penulisnya pun ada. Baguslah kan. Dan juga saya rasa saya tertarik last ni mungkin tentang edisi Hari Bapa ini, tentang coretan bapanya. Jadi penulis menceritakan tentang kakaknya menelefon dan memberitahu bahawa bapanya, ayah penulis juga membaca cerita di Ghana di Facebook dan saya rasa tersentuh juga kerana seperti kata penulis, mungkin pada awal perkahwinan mungkin ayah pun tak bersetuju kan, tapi akhirnya lepas tu dia rasa bahagia. Dan bagaimana saudari rasakan pengalaman itu? Yelah sebab saya buat macam aku janjilah dengan parents saya. Bila saya balik sana saya akan call dia orang setiap hari. Lepas tu macam kakak saya, dia tinggal di Alustar, tapi bila dia balik ke Melaka, dia tunjukkan pada ayah saya lah melalui, sebab ayah saya tak pandai lah benda-benda IT ni. So dia macam, kakak saya tunjukkan lah dekat Facebook, tengok ni, ini dia tulis hari ni. Dia orang panggil saya Del, nama kampung Del lah kan. Jadi ini apa yang Del buat hari ni, dia tulis ni. So ayah saya tengok lah daripada Facebook tu, dapat mengubat kerinduan lah. Masa tu lah ketika saya berada di Ghana lah. Saya kata bila nama Puan Zila ni panggil dia, saya teringat pula Kamidia juga. Puan Zila ni juga adalah penulis di Akhbar Sinar Harian dan juga sama dengan rakan saya juga yang tu Puan Dahlia, panggil dia juga berkahwin dengan orang Afrika juga. Dan saya tu beliau sangat bahagia. Dan ini adalah orang ketiga saya jumpa yang berbahagia. Jadi kepada mereka yang mempunyai tanggapan bahawa kahwin dengan orang asing ni satu benda yang mendatangkan pada ataupun tak baik, anda patut berfikir sekali lagi. Jadi untuk kata-kata yang terakhir, apa yang mungkin Puan Paula Kira Evusi, nama ni kalau patut buku ni patut pojok kena alih bahasa kat Afrika. Benda tu bukan bagus. Macam orang kadang saya ada orang tertarik dengan nama macam saya kadang beli buku kalau bahasa Melayu, kalau nama asing saya beli. Kadang saya ingat buku terjemahan kan. Biasanya terjemahan tu dapat menyebabkan kita mengetahui cara dia menulis di luar negara kan. Jadi mungkin kata-kata terakhir yang mungkin Puan Zila ataupun nama penanya Paula Kevusi ingin kongsikan tentang buku tebelok beliau, Winter di Afrika. Okey, secara ringkasnya buku ni saya tulis adalah untuk membuka mata rakyat Malaysia lah, orang-orang kita lah, berkenaan perkahwinan campur ni, especially bila kita ada orang tempatan kahwin dengan warga Afrika. Sebab selama ni banyak tanggapan negatif yang kurang enak. So saya nak buktikan bahawa ada tanggapan tu yang tak betul, dan itu yang saya kongsikan dalam buku ni, terutamanya ketika saya journey saya sewaktu ke Ghana lah. Dan saya nak tunjukkan bahawa apa yang mereka bayangkan tentang Afrika tu ialah tak betul lah. Maksudnya ada yang tak betul. Apa yang ada di sana tu lah seperti apa yang saya tuliskan di situ lah. Jadi kalau nak tahu memang kena baca lah buku ni. Kena baca. Buku ni boleh didapati di boleh ikuti perkembangan Winter di Afrika ni di FB Buku Pojok ataupun IG @Buku Pojok lah, sebutan Buku Pojok. So terima kasih sebab saya rasa buku ni pun dalam kategori yang sebenarnya sangat murah pun. RM1 Malaysia RM25 di Semenanjung dan RM28 Sabah Sarawak. Jadi saya rasa ini buku yang pojok. Saya suka buku-buku pojok ni, buku-buku yang versatile, dapat cool untuk orang muda. Sebenarnya bukan orang muda saja, orang berusia pun boleh baca. Sebab buku ni pengalaman yang saya rasa hidup dan segar dan setiap zaman. Dan saya tertarik dengan gambar di belakang juga. Penulisnya ada menitipkan sekeping gambar beliau dan suaminya Cik Evusi, yang ada gambar pakaian tradisional Ghana. Cantik juga pakai tradisional ni. Yalah, mereka punya budaya sebenarnya memang lelaki perempuan tu berkerudung juga, cuma cara beza kan, ada benda. Jadi sofa, jadi saya kata tu di depan tu gambar anak, di belakang tu gambar suami isteri. Bagus, sangat bahagia sekali. Dan kalau semua pendengar My Suara FM, ini ada buku kedua yang kita ada ulas tentang perkahwinan campur di kalangan orang kulit hitam di wilayah di benua Afrika, dan terbukti bahawa sebenarnya banyak perkahwinan campur ini membahagiakan. Dan kita patutnya meraihkan budaya kahwin campur ni sesuai dengan apa ni yang dianjurkan oleh agama kita. Berkahwin sejauh yang boleh. Itu tadi Puan Paula Kira Evusi atau Puan Zila katakan bahawa kalau ikutkan
teori konvensional ni biasanya kalau kita duduk Melaka ni kan kita kahwin di kalangan saudara mara atau jiran tetangga. Tapi satu perkahwinan yang saya rasa sangat meriah dan memberikan pengalaman yang bercampur bau. Jadi kalau semua pendengar Mahasiswa FM anda mendapatkan, jika ingin membaca bukunya lebih lanjut, dapatkan buku Traveller Winter di Afrika terbitan Pojok yang boleh dilayari di laman Setawan juga dan boleh dapat di kedai-kedai buku yang terpilih. Tapi kebanyakan buku Pojok ni saya tengok di mana-mana pun ada. Jadi kepada semua pendengar, kembali lagi ke My Suara FM jam 2 hingga 3 petang Khamis depan juga dalam sesi yang sama, buka buku.